point dia, orang yang dah mampu pun overcome nafsu tu untuk pergi berperang dan dah successful berperang pun, Nabi cakap macam ni, jihad tadi tu kecil je banding jihad yang lepas ni. Siapa faham? Siapa yang dah buat benda yang besar, maknanya nak buat benda besar, of course dah overcome nafsu personal, buat benda besar, lepas tu Nabi indicate kat sini, cabaran lepas tu lebih besar untuk elak takabur, elak riak. Alhamdulillah ana baru habis mukhayyam, qawi gila. Tak tahulah ana tak cakap siapa yang post tu memang niat macam tu, tapi maknanya point dia kat sini ialah that the temptation untuk menunjuk tu is much harder than before. So hadis ni valid untuk orang yang buat kerja besar lah. So kalau kita berhimpun pula macam tak tidur malam buat untuk harmoni apa semua ni, okey, alhamdulillah. Tapi lepas ni ada jihad yang besar ni. Ana semalam, ana tak tahu lah apa kan. So that's the context that's the context. So jangan cerita hadis ni kat orang yang melepak, memang tak kena lah. Dia kena hadis ni sesuai untuk orang yang memang dah buat something dan ada tendensi untuk what comes next kan. Dan untuk kita juga untuk kita juga. Kita orang dulu pernah ada ujian macam ni tau. Ramai yang dapat tarbiyah ni datang daripada family yang memang tak faham Islam sangat pun. Dan ada cabaran yang macam ni, masa tu kena ada muasabah lah, macam dapat fikrah yang hebat tapi akhlak dia tak sempat nak cater. So bila balik, ayah tahu apa. So itu macam kita banyak jadi fitnah juga lah. Ada satu zaman tu lah. Lepas tu terpaksa kita bawa balik benda-benda. Sebab tu di masa tu dia masukkan dalam silibus kitab adab. Benda yang basic lah. Sebab kadang-kadang kita fikir dakwah ni, kita dah assume semua orang dah settle yang basic kan. Tapi rupanya ada yang datang tu dia melompat dan basic dia tak settle, dia jadi benda lain So sebab tu penting juga lah benda-benda basic tu. Kena check Kadang-kadang kita tak terfikir nak check kan. Betul?